Salam sejahtera antara berita utama Harian Metro pada 23 Disember 2025. Ibu Allahyarham Zin Ryan Abdul Matin kekal di penjara apabila Mahkamah Tinggi di sini hari ini menolak permohonan untuk menangguhkan hukuman penjara selama 5 tahun selepas didapati bersalah mengabaikan anaknya itu pada 31 Oktober lalu. Kerajaan Madani kekal berpegang teguh kepada prinsip penegakan negara hukum serta pengasingan kuasa susulan penghakiman berhubung isu titah addendum membabitkan Datuk Seri Najib Razak yang diputuskan semalam, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Polis sudah melengkapkan kertas siasatan untuk pendakwaan terhadap seorang lelaki dipercayai warden sebuah mahat tahfiz di Sungai Kop Kulim yang didakwa merotan seorang pelajar berusia 11 tahun yang tular di media sosial baru-baru ini. Polis membongkar sindiket dadah antarabangsa yang menjadikan premis dalam kebun durian di Teluk Bahang di balik pulau sebagai makmal haram bagi pemprosesan dadah jenis syabu dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai hampir 38 juta ringgit. Wanita yang didakwa menetap di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 di Sepang disahkan warga tempatan dan mempunyai kad masalah kesihatan mental. Kebakaran yang mengorbankan seorang wanita dan anak angkatnya di Taman Rata Teluk Air Tawar Butterworth pada 10 Disember dipercayai dilakukan oleh anak lelaki mangsa. Pelakon Kamal Adli, 39 tahun, berang terhadap komen seorang netizen yang mempersoalkan status anak kandungnya Haura Ukaira yang dianggap sudah menyentuh maruah keluarga. Bekas suami Nora Danish iaitu Nadim Nazri didapati mengambil pendekatan terbuka apabila memuat naik foto pelakon Nadia Bryan di Instagram miliknya dengan caption disifatkan romantis. Bekas pemenang pingat perak Rio 2016, Goh Liu Ying, melihat tindakan pengarah kejurulatihan bergu negara Rexy Menaki untuk tidak menghantar pemain ke semua pertandingan bermula tahun hadapan sebagai satu tindakan tepat. Daripada pernah mencecah jutaan ringgit, nilai pasaran 7 pemain warisan negara kini jatuh mendadak apabila kesemua mereka kini dicatatkan pada angka sifar. Sekian ringkasan berita setakat ini, layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.